selalu rasa cukup dengan pemberian yang Allah bagi, rasa redha dengan apa yang Allah bagi, tidak bergantung dengan makhluk lain. Itu kaya jiwa. Itu kekayaan hakiki, maruah hakiki. Seorang mukmin adalah kaya jiwa. Sebab apa umat Islam kena kaya jiwa? Sebab apabila mati hari ni kamu ada 1 bilion USD, kamu mati petang ni, RM1 pun waris tak masukkan dalam keranda kamu. Siapa yang ikut kita ke kubur? Semua akan balik. Semua anak, cucu cicit, menantu kita pulang, suami kita pulang, isteri kita pulang, rumah kita tidak dimasukkan. Yang tunggu kita ketika itu hanya amal kita. Itu kena kaya jiwa, rasa cukup dengan apa yang Allah bagi, redha dengan apa yang Allah tentukan, tidak bergantung dengan orang. Allah bagi kereta, alhamdulillah. Tengok kereta orang, alhamdulillah, itu rezeki dia. Dia tidak lebih mulia daripada aku sebab dia pakai kereta mahal. Tidak. Dia tidak lebih mulia daripada aku sebab pangkatnya besar. Tidak. Dia tidak lebih mulia daripada aku, daripada kita kerana kemasyhurannya. Tidak.